Sudah, boleh. Kau nak nasi banyak sikit? Banyak, biasa. Kau nak nasi macam biasa? Nasi putih, biasa. 2. Kalau tak nak, jangan tak makan. Kita balik lewat sekarang. Kau kebulu. Kuah campur. Kuah campur. Kuah campur. Kau nak kuah campur? Kau tak nak campur? Kau nak kuah apa? Tak, air tangki kuah je dulu. Kau nak kuah apa? Kuah campur. Yang tu kuah campur. Tu kuah apa? Boleh. Kuah campur dah. Kau nak apa? Lagi ayam ke apa? Ke telur? Yang biasa. Ayam goreng. Sayur kubis. Okay. Lagi satu nasi putih. Kau nak ayam, air rasa ni macam paru. Kau nak daging ke? Air takut daging ke ni? Ini daging ke apa? Ni bukan, ni paru kan? Ni nanti sama. Kau nak daging? Ni daging, ambil satu daging. Kuah daging je ke? Kau nakkan ni? Dengan sayur kubis. Itu tadi kau punya tau. Sayur kubis. Ada tak nak apa-apa je? Itu saja teman je. Ambil je lah. Ambil je tu. Tak ambil je. Lagi satu ringan. Tak. Dia punya. Tak apa. Dah. Dia tak suka banjir. Ini budak tak apa. Saya punya banjir. Putih juga. Kuah campur. Ya, campur. Ayam bawang ni pedas tak? Ayam bawang pedas tak? Tak pedas. Bagi satu ayam bawang. Ayam bawang dengan kubis bendi. Okey, atas. Okey kan? Asal berpindah? Dia suruh? Tak, itu susah orang nak lalu-lalang. Memanglah itu masalah. Ayah nak suruh adik. Adik makan roti, okey. Sekejap adik tunggu air adik sampai. Tinggal lagi sikit, jadi nak makan dulu ya. Tinggal jadi nak ambil. Tak ada. Kita makan berapa dah ni? Antara ayam bawang. Beriu dia juga bagus. Kita ni kasi kat luar tau. Kalau kau cakap kau kenyang, tadi sampai kat rumah, kat sekolah kasi, kakak. Kebulu. Kan itulah hiburan kakak, kan itulah kau hiburan makan. Lagipun, itulah tujuannya orang ayah ajar kat sini. Nak bagi mu rasa. Dia ajar dia tak nak makan. Ada bawang juga. Ingat tadi nak ambil. Tak pedas, boleh makan. Makan yang pedas. Amar pun tak lapar tu. Betul-betul tak lapar.
Tuan, roti dah sampai tu. Okey juga lah dengan roti. Kita kali makan lambat. Jam pukul 3.30. Tuan lu kena, sedap. Kalau tak ada ayam tu, tuan ambil sikit tu buat je. Adik suka ayam. Kau buat ayam. Ayam tu dah makan tu. Jangan menyembah-nyembah nanti. Patut dia tak besar-besar pasal ni je. Ayah ni. Jangan sibuk nak kacau orang. Bukan. Kau duduk dengan ayah lagi je. Ingat kau selamat daripada ingat kau selamat kau kena lagi dulu tadi. Bagi mana? Ayah macam kena denda nanti lambat. Jangan disebabkan kau. Lama. Mama berbisa. Okey lagi. Bayang ada jambar. Mak tak ada, jangan risau. Ada tepi ni sikit. Mana ada darah jamban dari mana? Darah Pakistan tu. Ayah. Memang pengawas. Tadi dah buka pengawas. Janganlah kau pukul. Kau cakap je. Kau cakap je. Kau apa?
Ingat aku nampak. Ingat aku nampak. Kencing yang budak tu. Belum salah mana tu? Aku sampai di kursi sini. Ayo, kita. Itu bukan buli, itu drama mesra. Sudah macam ni lah. Kita kacau. Kita mengayap. Kita makan di mana? Kita kena geletik. Besar kena marah. Sumpah. Dah, nak bayar. Bayar. Jom. Apa tak kena basuh tangan? Dia nak kencing tak tadi? Dah jadi pertama tu. Ni adik tu, adik. Tisu. Tisu, tangan kau tu basah. Ambil lah tisu. Kita hantar je. Mana? Tahu pengen gaji. Awak ni dah. Kakak, ambil tudung tu kakak. Tudung tu. Okay. Ini kan tu. Kaedah punya ni. Tengoklah tudung. Dia punya mak ikat macam ni tau. Kakak. Dalam sini. Dalam sini lah. Tak nak tunggu depan tu. Ni. Adik, ambil gambar, jom. Tu. Mana? 1, 2, 3. Maknya mana? Maknya di sini. Tadi cash kau dah ambil kan? Rekod lah. Nangis lah. Namanya lupa tadi waktu bergantung ni ambil duit, tak ambil duit sekali. Nak bayar duit payah. Ayah lah dia dah cakap lah. Ayah ni kat sepakat lah macam ni. Tak ingat. Tak boleh, tak sedap lah, tak tegur. Depan belah je. Kalau dia jauh tak apa. Mana dia pergi? Kita. Ya, boleh tarik? Boleh? Boleh? Galik.
Assalamualaikum. Bawan. Sihat. Nampak dah tadi, dia biarlah dulu. Biar dulu yang hantar anak. Perasan, banyak kali dah perasan. Ya. Akak selalu parking sini, saya ambil situ. Selalu saya biarlah, masing-masing sibuk. Gitu je lah. Iyalah. Oppo, SPN dah tahun depan. Ambil kakak. Boleh bawa? Boleh je. Boleh, ni. Dekat. Ni nak ikut. Ada tak boleh ikut? Bye-bye. Kau nak makan ke? Kau nak pergi makan ni? Tak payah kan? Boleh pandai lah kau. Bye-bye. Bye-bye. Adik, bye-bye kakak. Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Bye. Jom. Bye-bye. Jom. Jauh rumah dari sini? Tak ada dekat Bernam Jaya tu. Exit tol tu terus. Yalah. Dekat highway tu. Kita orang tadi lepas Zuhur makan-makan dulu kat Tanjung Alim. Okeylah, ambil lah. Jumpa lagi bang. Makan kat mana ni? Alah tu apa nasi lemak royal tu. Tanjung Alim. Kita kaki nasi kandar. Tak boleh lagi. Ada sadam. Mana ada sadam? Tak pernah try tapi yang saya tahu sedap dalam sadam satu je. Yang lain susah. Hari tu makan sadam dekat